Tapi kenapa diorang pakai towel, Jad? Habis tu pergi spa, takkan nak pakai jubah? Semua lelaki. Bukannya kau ada feeling kot? Ya Allah. Towel tu adalah cawak kecil dia pakai bawah tu. Takkanlah kita nak tengok. Ayo kau ni tolonglah. Dah kenapa? Diorang pakailah towel, dah tiba orang panggil suruh keluar pula. Dan dia pakai cawak kecil, masuk pula dalam sauna, takkanlah pakai jubah. Kau ni pelik-pelik lah. Diorang masuk spa tu, diorang pakailah cawak kecil, entah ada boxer ke apa ke diorang pakai. Lepas tu tiba checking, orang kata keluar. Orang tu ambil dalam towel je boleh gapai. Kalau ada seluar, diorang pakai seluar. Masalah time tu towel je. Semua baju-baju diorang tu kena simpan dalam loker. Kisah pula engkau kan orang tu pakai towel semua. Dan 10 jam tu kena spot check.